Guys, ini cara aku dapat $4,000 dalam masa 5 minit sahaja disebabkan new CPI Junam. Saya akan payung dekat korang macam mana saya dapat setup ni dan saya nak korang belajar. Kepada korang semua yang tak tahu teknik apa saya menggunakan fresh breakout. Sangat-sangat simple. Link dekat bio kalau korang nak belajar. Now, jom. Apa yang korang nak kena faham? Bila saya tengok, korang boleh nampak yang harga dekat sini adalah support kita. Support H1. Nampak tak? Okay, so support H1 kita telah dipecah. Mana pecahan dia? 1, 2, 3. 3 candle yang dah tutup bawah support kita dekat sini. So maksudnya apa? Maksudnya ada peluang untuk kita nak mencari sell. Now, saya fokus dekat breakout sini. Ini adalah breakout dia. Dan kemudian dekat mana kita nak cari point-point nak sell. Masuk ke dalam line chart, gunakan bentuk-bentuk fresh breakout. Okay, kalau korang tak tahu apa itu bentuk fresh breakout, tolong klik link dekat bio. InsyaAllah saya dah memang provide dah habis-habis ilmu teknik rahsia yang hari. Semua tu pasal fresh breakout, swap zone. So, ni adalah bentuk fresh breakout. Sepatutnya kita kena ambil untuk jadikan sebagai buy, tetapi dia gagal. So, kita akan gunakan zone ni sebagai sell. Okay, so apa yang saya akan buat, saya akan tandakan sahaja. Saya nak cari tempat dekat mana saya boleh sell lah. Itu ayat yang betul. Korang kena faham. Kita dah tahu breakout tu dekat mana, tapi kita nak cari tempat nak menjual. Dan korang boleh tengok. Okay, so saya akan masuk kepada M5. Korang boleh nampak. Apabila saya nampak harga sedang menaik, ini semua ni adalah kita punya breakout. Kemudian tiba-tiba sebelum pukul 8.30 dia dah tengah ambil sesuatu. Dia tengah naik. Kenapa dia nak naik? Sedangkan sini sepatutnya bila dia datang balik dah lama dah sepatutnya dah kena naik, tetapi dia gagal. So bila dia gagal, kita dah boleh jadikan zone ni yang tadi tu sebagai sell. Itu sahaja. InsyaAllah kalau sesiapa yang tak faham, saya boleh terangkan dekat korang dengan cara yang paling mudah. Tapi dalam Telegram channel saya. So anyways, pada pukul 8.28 saya pun masuk sebagai sell dekat area di sini. Okay, saya start menjual awal-awal. Okay, pelan-pelan saya start menjual sampai dekat paling pucuk tu baru saya full margin. Alhamdulillah, ini yang hasil kita dapat. 200 lebih pips. Guys, dalam masa 5 minit sahaja. Okay, by the way, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kalau korang nak tahu macam mana nak dapatkan hasil keuntungan sebanyak macam ni dan macam mana korang boleh kawal risiko kalau kita menghadapi sesuatu loss, klik link dekat bio. InsyaAllah saya akan educate korang. Salam.